2, 3. Kita quarantine dia, kita bela dia. Yang ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Sport King Cobra channel anda. Okay guys, so petang ni aku nak buat video nak mandikan dia. Sambil-sambil tu aku nak bersih sangka sempena majlis tamat latihan. Kita ada majlis, jadi kita nak bersih sangka bagi comel lah. So ular ni kalau tengok tu atas kepala dia masih lagi ada kelompok mata dan juga kulit yang tak bersalin habis lah. So ular ni aku tak biasa lagi dengan dia lah. Aku tak biasa lagi dengan dia, dan aku tak tahu dia punya perangai tu macam mana. Tengok tu saiz tu lagi besar jugalah. Okay, so aku nak try bawa dia keluar dulu. Kita nak tengok macam mana reaksi dia. Okay, tapi dia tak jenis tak kejut. Saiz dia besar dan dia ada iras-iras snake master sikit badan dia, dan juga iras-iras jebat. Saiz dia memang besar. Besar guys, besar. Aku nak letak dia dalam ni. Aku nak rendam dia dalam ni. Aku duduk diam-diam dalam tu Satu dia dalam tu lah. Tengok ni dah. Diam. Yang ni kita tak tahu lagi dia punya perangai tu macam mana. Kalau tengok daripada cara dia ni, dia relax ni. Maksudnya tinggi jugalah dia naik. So dia agak bersih lah badan dia, dan dia pun baru bersalin kulit 2-3 hari lepas. So kan kita bagi dia mandi dulu. Kemudian aku nak angkat kepala, nak buang dia punya kulit kat kepala dia tu. Yang ni game baru lagi lah kita kita quarantine dia, kita bela dia. Yang ni baru makan 2-3 kali baru. Ni pengganti John Cena lah aku rasa. Yang ni kopi lah letak ni, sifu kita yang letak buat dia minum air tu. Dah harga sangat tu. Oh, relax lah. Relax gimana? Diam tu. Sini ni saya tu. Oh, ini air lagi. Sini. Oh, macam lah. Kulit dia tu. Atas kepala tu ada lagi sikit lah. Yang ni kita akan buang. Kita akan bersih badan dia lah. So tempat lain tu dah okey semua. Tempat lain ni semua dah bersih. Cuma dekat mata dia sebelah dan juga atas kepala dia je yang tak cabut lagi kulit tu. Minum dulu. Angkat dulu kepala dia. 1, 2, 3. Oh. Relax. Diam. Relax. Pegang slow-slow je. Aku pegang slow-slow je ni. Relax. Okay kan, kita buang dulu kelopak mata dia sebelah. Ada. Relax. Ni first time lah aku pegang kepala dia ni. Yang ni lah. Yang lain tu biasa dah. Ni kulit dia. Kemudian ada kelopak mata sikit lagi tak tercabut. Relax. Oh, gagah ni kan. Gagah sangat ni. Kejap je. Cabut. Okay, kemudian aku nak rendam dia, aku nak basuh dia pula. Rendam dia dalam ni, kemudian kita simpan balik dalam sangka. Sangka dia tu dah siap bersih dah. Dia mandi juga. Jadi kita akan masuk dalam sangka. Musim-musim panas ni tak mandi lah.
Nice. Panah-panah ni. Alright, jom. Jom kita. Relax je dia ni. Tak ada lah garang ni. Masuk balik dalam sangkar. Masuk balik dalam sangkar. Apa tadi kalau pegang tu lagi. Masuk. Beres, selesai. Masuk.